A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati mantan Timbalan Naik Chancellor, yang berbahagia pengarah Pusat Islam, orang hebat, pengurusan Masjid Mufti Pertahanan Nasional Malaysia, saudara-saudara pelajar-pelajar sekalian. Hari ini adalah merupakan hari yang kedua, bukan hari kedua saya ke masjid ini, tapi hari kedua saya bercakap di hadapan. Dan saya berada di hadapan ini bukan nak mengajar, walaupun saya tenaga pengajar, tapi nak berkongsi. Mungkin perkongsian saya ini memberi sedikit manfaat kepada tuan-tuan yang ada dalam masjid ataupun yang ada di luar masjid. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Dan saya rasa semua penceramah, penyampai tazkirah hampir 100% apabila masuk bulan Ramadan, dia bercakap tentang Ramadan. Apabila tibanya Mak Hijrah, dia akan bercakap Mak Hijrah. Dan saya katakan bahawa bukan perkara ini berlaku pada tahun ini, dan dia berlaku berulang-ulang tahun. Dan kita rasa kita tak pernah rasa jemu walaupun perkara yang sama berlaku dan sebagainya. Inilah yang dikatakan bahawa manisnya Islam ini, indahnya Islam ini. Tetapi kalau perkara-perkara yang lain mungkin ada rasa jemu. Katakan setiap hari kita makan, berbuka puasa, makan perkara yang sama, kuih yang sama, kita rasa jemu. Tetapi apabila kita bercakap soal Ramadan, kita puasa setiap tahun, saban tahun, kita tak pernah rasa jemu. Tetapi kalau sekiranya kita rasa jemu apabila kita berpuasa, ada sesuatu yang tak kena di situ. Dan kita bersyukur juga pada hari ini kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Hampir separuh bulan Ramadan kita berada, kita menempuhinya. Inilah berkat di antara doa-doa tuan-tuan yang bermula lagi doa itu daripada bulan Rejab. Masuk bulan Rejab kita doa wa ballighna Ramadan. Masuk bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tetapi apabila masuk bulan Ramadan, kita nampak bulan yang lain. Tradisi orang-orang Arab dahulu apabila masuk bulan Rejab, dia nak sampaikan pada bulan Ramadan itu lebih awal lagi. Sebab tu dia kata dalam doa yang dipanjabkan, yang dibaca oleh tuan imam mana-mana sekalipun, wa ballighna Ramadan, supaya aku sampaikan pada bulan Ramadan. Tradisi orang Arab memang sebegitu. Mereka nak berjumpa bulan Ramadan, bukan masuk bulan Ramadan baru nak beribadah, tapi tidak, mengharapkan supaya mereka ataupun mereka berjumpa dengan bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bulan Ramadan ini cukup istimewa. Kerana bulan Ramadan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain.
Kerana bulan Ramadan ini ada puasa. Kadang-kadang orang tanya, dia kata, Ustaz, kenapa bulan Ramadan adanya puasa? Tidak diadakan bulan Syakban adanya puasa. Kenapa tidak perlu ada puasa pada bulan Rejab dan sebagainya? Ini adalah keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad, iaitu kita semua ini satu bulan dinamakan bulan Ramadan ialah bulan kita. Apabila cakap dalam soal Ramadan ini, dikatakan bulan yang istimewa, kerana di dalam bulan Ramadan segala-galanya digandakan oleh Allah. Pahala digandakan daripada 1 kepada 10 kali ganda. Ada yang diganda hampir 700 kali ganda. Begitu juga tuan-tuan, dalam masjid ini tuan-tuan digandakan. Yang ada dalam masjid digandakan pahala. Yang di luar masjid pun digandakan pahala. Yang main telefon pun digandakan pahala. Moga-moga semuanya mendapat pahala. Yang senyum sahaja pun digandakan pahala. Indahnya bulan Ramadan ini. Sebab itu kalau kita tengok bulan Ramadan ini penuh dengan ujian. Sebab maksud Ramadan itu sendiri memberi maksud panas, bukan panas biasa, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab Arab dikatakan bahawa bukan panas biasa, tapi panas terik. Jadi apabila kita tengok, kita kadang-kadang sebut Ramadan ini panas terik dan sebagainya. Tetapi kefahaman orang-orang salaf, ulama salaf ini tidak sama dengan kefahaman kita. Kita nampak panas kerana apa? Kerana kita rasa bahawa dia boleh membakar kulit dan sebagainya. Tetapi ulama salaf, di antara macam Imam Qurtubi. Imam Qurtubi orang hebat, tuan-tuan. Dia adalah pengarang kitab tafsir. Di antara kitab yang masyhur ialah Jami' al-Bayan. Dia menjelaskan bahawa kefahaman panas itu ialah kepanasan ini meleburkan dosa-dosa. Bukan kefahaman kepanasan yang kita faham orang awam seperti kita, panas, kita dahaga dan sebagainya. Tetapi Imam Qurtubi dia kata panas yang dimaksudkan dalam takrif Ramadan itu ialah kepanasan Allah mencairkan dosa-dosa kita. Melalui apa? Melalui amal ibadah yang kita lakukan. Sebab itu kita rasakan bahawa ini adalah sebenarnya hakikat. Kita alhamdulillah kita berada 14 hari bulan Ramadan. Doa tuan-tuan diterkabulkan. Agak-agak tuan-tuan ini, agak kita semua dipanjangkan usia sampai selesainya Ramadan. Sebab kita tidak tahu, tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari esok. Kita tidak tahu. Kita dah ada dalam gelanggang ini. Kita dah berada di dalam dan kita sparring. Kadang-kadang kita terjatuh, kadang-kadang kita ditumbuk dan sebagainya. Siapa musuh kita dalam gelanggang bulan Ramadan? Siapa musuh kita? Adakah musuh itu kelihatan sebagaimana fizikal yang kita lihat? Tiada, tuan. Sebab itu kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini first class, tuan-tuan. Kalau dalam bidang research dia panggil was Q1. Hebat, tuan-tuan, hadis ini. Hadis sahih first class. Dan orang tidak pertikaikan. Kenapa? Dari sudut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sudut matanya, dari sudut dhabit, dari sudut periwayatnya tidak ada apa dia? Tidak ada di
susah bulan Ramadan ini. Tidak dipertikaikan. Itu hadisnya biasa saja. Dan hadis ini saya rasa tuan-tuan biasa baca dan pernah tuan-tuan dengar orang baca hadis ini. Nabi bersabda 1400 tahun yang dahulu, dia kata iza jaa Ramadan. Nabi kata apabila datangnya Ramadan. Bila Ramadan itu datang, sebagaimana saya sebut tadi, apabila Ramadan ini ialah merupakan satu bulan yang semua ingin berjumpa dengan Ramadan ini. Nabi kata iza jaa Ramadan. Kalau tuan-tuan ataupun kita baca kitab-kitab agama, apabila tibanya Ramadan, sahabat-sahabat Nabi menangis, tuan-tuan. Adakah tangisan itu seperti mana yang kita menangis? Kadang-kadang kita menangis kerana pertama, kerana terlalu sakit, menangis kita. Yang dua, apabila kita menangis, biasanya kita menangis kerana terlalu gembira. Tetapi apabila kita baca tentang kisah-kisah sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah, iza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, sahabat-sahabat menangis. Kenapa dia menangis? Kerana dia terlalu gembira. Disampaikan padanya bulan Ramadan. Dan kali kedua dia menangis. Bila dia menangis, iaitu apabila berakhirnya bulan Ramadan. Itu di antara sahabat-sahabat Nabi yang diceritakan dalam sejarah dan sebagainya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Nabi kata apabila datangnya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Bila pintu syurga dibuka satu Ramadan, maksudnya pintu syurga sebelum Ramadan ditutup. Itu istimewanya bulan Ramadan ini. Apabila sampai kepada kita ataupun diumumkan bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka. Berapa banyak pintu syurga? Dia tengok dalam hadis perbincangan dikatakan bahawa 8 pintu syurga. Salah satu pintu yang dibuka kepada bulan orang yang berpuasa dinamakan Rayyan. Banyak pintu, 8 pintu, tuan-tuan, semua dibuka. Selain daripada Ar-Rayyan, merupakan pintu yang khasnya disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Adakah untuk puasa Ramadan saja? Tidak. Kalau perbincangan ulama dikata pintu Rayyan ini dibuka pada bulan Ramadan, dan suatu hari nanti di padang mahsyar kita akan dipanggil siapakah di antara tuan-tuan ini yang suka berpuasa. Bukan setakat bulan Ramadan, tetapi puasa-puasa hari Isnin kami dan sebagainya. Allah akan memanggil bagi mereka yang suka berpuasa, yang minat berpuasa sepanjang hidupnya, masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Selain daripada pintu Ar-Rayyan, bulan Ramadan ini dibuka juga pintu solat, iaitu bagi mereka yang solat fardu, dia suka solat sunat dan sebagainya, dibangkitkan oleh Allah suatu hari nanti di padang mahsyar. Siapa yang suka solat masuk melalui syurga melalui pintu solat ini. Selain daripada itu, pintu sedekah, iaitu pintu yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang menghabiskan di antara hidupnya dengan bersedekah, sama ada dengan wang ringgit yang mereka ada dan sebagai satu pintu khas di syurga nanti untuk masuk syurga melalui pintu babus sedekah. Banyak lagi 8 pintu. Ada hadis lain dikatakan lebih daripada 8 pintu, tapi dikata ijma' ulama mengatakan bahawa 8 pintu yang ada di padang mahsyar untuk melalui ke syurga.
Bila pintu ini dilalui, selepas tian siratul mustaqim, kita lepas itu, kita akan melalui masuk syurga melalui pintu-pintu. Dan ada juga di antara pintu yang dikatakan satu khas pintu, dia kata orang yang sabar ketika marah. Segala ujian yang diberikan kepada kita apabila dia sabar ketika marah, ada satu pintu disediakan oleh Allah untuk ke syurga. Dan begitu juga pintu orang yang membuat baik kepada ibu dan bapa mereka. Dia sayang ibu bapa mereka, dia beri perhatian kepada ibu bapa mereka, maka pintu ini disediakan bagi mereka-mereka yang sebegini. Kemudian Nabi kata, selain daripada putihat abwabul jannah, kemudian Nabi kata wa waliqat abwabun nar, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Pada bulan Ramadan pintu neraka ditutup, pintu syurga saja dibuka. Kemudian Nabi kata wasuddifatil syayatin, ataupun dalam hadis lain disebut wasul silatil syayatin. Maksudnya dikatakan bahawa pada bulan Ramadan ini akan dibelenggu, akan dipenjara syaitan-syaitan. Mungkin tuan-tuan tanya, kenapa masih lagi di bulan Ramadan syaitan dipenjara, syaitan dibelenggu dan sebagainya, tetapi masih lagi ada yang melakukan kejahatan? Kenapa? Imam Qurtubi mengatakan bahawa yang dirantai oleh syaitan ialah syaitan yang ganas-ganas, yang besar-besar, dia punya pangkat dia mungkin 3 bintang, 4 bintang, dirantaikan syaitan sebegini. Yang kecil-kecil, syaitan yang kecil-kecil masih lagi berkeliaran. Sebab itu kita tak heran apabila bulan Ramadan, apabila Nabi kata wasusilati syayatin, Allah rantai kepada syaitan, masih lagi orang yang melakukan kejahatan. Sebab syaitan-syaitan yang kecil ini masih lagi ada yang biasa menghasut kita. Sebab tu saya kata tadi, apabila bulan Ramadan tadi, apabila 14 hari kita berada dalam bulan Ramadan, kita sparring, kita sparring, dan kadang-kadang kita kena, kadang-kadang kita terduduk dengan siapa? Iaitu satu musuh yang tidak kelihatan, iaitu musuh yang kita berjuang daripada bulan Ramadan sampai bulan Ramadan, dia tak pernah padam, tuan-tuan. Itu dikatakan nafsu yang ada dalam diri manusia. Dan manusia diciptakan oleh Allah ada nafsu dan ada akal. Maha adilnya Allah, Allah ciptakan manusia ada dua-dua. Allah jadikan haiwan dia ada satu sahaja, dia ada nafsu. Allah jadikan malaikat dia ada akal, tak ada nafsu. Tetapi manusia, indahnya kejadian kita bernama manusia ni dijadikan dua, ada nafsu, ada akal. Sebab tu kalau tengok dia punya tingkatan perbahasan ulama tentang nafsu ni, dia katakan bahawa ada 7 peringkat. Dan 7 peringkat ini bergantung kepada kita. Bagaimana kita boleh mengawal satu peringkat. Kalau kita dapat kawal satu peringkat, dia akan tingkat pada nafsu yang lain. Di antara nafsu yang mesti ada, basic nafsu dalam diri manusia disebut sebagai nafsul amarah. Sebagaimana dalam surah Yusuf dikata innan nafsa la amaratu bisu. Allah sendiri mengatakan bahawa dalam diri manusia ada nafsu amarah yang sentiasa mengajak kita kejahatan. Dan di bulan puasa ini, waktu tuan-tuan tengok, apabila orang yang ada nafsu amarah dan nafsu amarah kekal, tak berubah pada nafsu yang lain, mereka buat jahat, dia rasa bangga dengan kejahatan yang dibuat. Macam seolah-olahnya nak mencabar Tuhan. Bulan puasa kita tak puasa, kemudian kita tunjuk bahawa aku ni tak puasa. Mana pencegah dia punya, orang panggil pihak berkuasa nak menangkap, macam seolah macam tu dia bangga dengan kejahatan yang dibuat.
Aku tak solat bulan puasa, tak ada masalah apa pun. Itu nafsu amarah. Kemudian apabila kita rasakan bahawa nafsu amarah kita dapat tundukkan sedikit demi sedikit, dia akan masuk kepada label yang kedua, dipanggil nafsu lawamah, iaitu apabila nafsu amarah dapat dikalahkan, mereka dah ada bunga-bunga kesedaran. Jahat buat jahat, dalam masa yang sama dia dah mula rasa sedar bahawa kesalahan dia itu adalah satu kesalahan. Dah ada bunga-bunga untuk berubah dan sebagainya. Timbul perebutan di antara akal dengan nafsu. Nafsu kata buat, akal kata jangan. Nafsu kata buat, akal kata jangan. Ini dikata peringkat yang kedua apabila penguasaan diri kita dari sudut mental dan fizikal daripada amarah kepada lawamah. Kemudian masuk yang ketiga dipanggil nafsu apabila kita dah rasa sedar tentang kesalahan yang kita buat. Nafsu ini akan kita naik kepada satu peringkat mulhimah, iaitu dia kata mereka sudah nampak jalan menuju Allah. Mereka mulai takut di atas kemurkaan Allah. Kalau yang amarah tadi, dia buat dosa, dia bangga dengan dosa dia. Kalau lawamah, dia buat dosa, kemudian dia pertentangan antara akal dengan nafsu. Nak buat ke, nak buat baik ke, nak buat jahat ke, dia ada pertentangan dengan situ. Tetapi apabila mulhimah, dia dah sudah nampak bahawa apa yang dibuat ini adalah salah. Dan mereka tahu bahawa di dalam dirinya ada sifat-sifat mazmumah dan sebagainya. Ini yang dikatakan bagaimana nak membentuk nafsu mulhimah ini. Buat salah kita zikir kepada Allah, buat salah astaghfirullahalazim dan sebagainya. Cara nak mendidik supaya apa yang nafsu dalam diri kita ini naik pada satu peringkat kepada satu peringkat yang lain. Sampailah kepada nafsul mutmainnah, sampailah kepada nafsu radiyah, kepada nafsu yang maradiyah kamilah, itu nafsu-nafsu yang ada pada para nabi. Kalau tuan-tuan tengok nafsu radiyah ini, iaitu dikatakan bahawa mereka buat segala-galanya untuk Allah. Mereka tidak takut mati kerana Allah, dan mati itu mati yang diredai. Sebab tu saya tengok satu peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat. Itu gambaran yang menunjukkan bahawa bagaimana para sahabat ini dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akidah yang begitu kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dikatakan bahawa sahabat ini dihidangkan oleh hamba-Nya dalam dulang makanan yang berbentuk kambing. Kemudian dalam dulang itu ada sebilah pisau. Semasa dalam perhidangan bawa dulang kepada tuan hamba ini, tuan-tuan harus ingat bahawa hamba pada zaman jahiliah dahulu, pada zaman awal Islam dahulu, konsep hamba ini berlaku. Hamba adalah hak tuan hamba. Jadi dalam soal nak hantar kepada makanan kambing ni, dalam dulang itu ada pisau. Kemudian tiba-tiba pisau itu terjatuh, dan pisau itu terjatuh kepada di atas kepala anak tuan hamba, dan jatuh di atas kepala. Tiba-tiba anak pada tuan hamba itu mati, tuan-tuan. Kita bayanglah kita sebagai seorang ibu, pada seorang bapa, anak kita katakan mati, dan mati bukan dengan sebab kita, tetapi dengan sebab orang lain, tetapi dengan sifat, dengan nafsu radiyah yang ada pada sahabat Nabi ini. Kalau kita, saya rasa tidak tahu apa yang berlaku. Sebab tuan hamba adalah hak kepada hamba, hamba adalah hak kepada tuan hamba. Jadi apa yang berlaku kepada tuan hamba, kepada hamba,
Dia kata tak perlu kita minta maaf bahawa anak ini adalah hak Allah. Anak ini adalah hak Allah, bukan hak kita. Kadang-kadang Allah bagi pinjam, kadang-kadang dia ambil kembali dan sebagainya. Lepas tu kita baca dalam hadis, dia kata al-mal wal banun zinatun fil hayat. Anak dan harta benda merupakan perhiasan hidup di atas dunia. Bergantung kepada Allah nak bagi kepada siapa. Dan dia bagi nak tarik kembali dan sebagainya, itu hak Allah. Kita tak ada kuasa pun. Ingatlah, ini di antara, sebab tu dikatakan peristiwa ini nak menunjukkan bahawa bagaimana sahabat Rasul mempunyai nafsu yang radiyah ini. Dia kata anaknya mati, ini hak Allah, tak apa. Kemudian dalam masa yang sama, hamba yang jatuhkan pisau yang membunuh anak kepada tuan hambanya dibebaskan. Masya Allah tuan-tuan. Ini yang dikatakan bahawa bagaimana indahnya Islam yang dianuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada hari ini, walaupun masa tak lama yang diberikan kepada saya, saya ingin membaca sepotong ayat Quran. Dan ayat Quran ini saya rasakan bahawa satu pengajaran, satu pedoman dalam hidup kita. Yang mana ayat Quran ini Allah memberi penerangan yang jelas kepada kita. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, dia kata kami pasti akan menguji kamu apabila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allah akan menguji kita. Walanabluwannakum bisyai', dengan sedikit bukan banyak pun, maha adilnya Allah, dia tahu kita mampu tidak dengan ujian itu. Apabila Allah kata aku akan uji kamu dengan sesuatu, dengan sedikit, Allah beritahu apa yang akan diuji. Pertama yang Allah uji kita ialah minal khauf, ada perasaan takut. Itu jadi lumrah dalam hidup kita. Segala-galanya kita takut. Malam kita takut, siang kita takut. Kita ada anak, kita nak kahwin pun kita takut. Lepas kahwin ada anak pun kita takut. Bagaimana anak itu jadi, semua takut tuan-tuan. Itu lumrah. Allah akan uji sedikit pada kita dengan perasaan takut. Kadang-kadang kita takut rasa nak mati. Itu adalah murah yang Allah akan uji kepada kita. Selain daripada itu, Allah kata minal khaif wal ju', ada perasaan lapar. Sebagaimana hari ni tuan-tuan berpuasa, kita lapar. Dan lapar itu psikologi tuan-tuan. Kalau ikut dia punya keadaan yang kita tak makan daripada malam tadi sampai kepada petang, kita rasakan bahawa satu pasal malam kita nak makan. Tapi tidak, itu nafsu je. Allah uji kepada kita perkataan dengan rasa lapar. Dan rasa tak lapar ini secara jelas kita akan hadapi di waktu turunnya Dajjal nanti. Sebab tu kita Nabi ajar doa kepada kita supaya kita tak berjumpa dengan Dajjal ini. Kita tak berjumpa kerana dia punya musibahnya terlalu besar. Kita bimbang, akidah kita goyang tuan-tuan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahawa dua perkara yang menyebabkan mudah tergelincir akidah. Pertama, kerana terlalu miskin. Yang kedua, kerana terlampau kaya. Dua-dua ini merupakan di antara perkara yang mudah tergelincir akidah. Jadi bayanglah tuan-tuan, di akhir zaman nanti turunnya Dajjal. Dan Dajjal ini di antaranya dikatakan bahawa di tangannya ada kelebihan, ada makanan, ada minuman dan sebagainya dihidangkan. Siapa yang mengikut Dajjal diberi perkara ini. Itu berat ujian tuan-tuan.
Kalau dikiranya dah zaman waktu kita hidup itu keluarnya Dajjal dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, Allah katakan wa naqsi minal amwal. Wa naqsi minal amwal, dikatakan bahawa Allah akan kurangkan, Allah akan uji pengurangan daripada harta kita. Kadang-kadang orang ambil, kadang-kadang kita tak sedar dia hilang dan sebagainya. Dan harta kita ini bukan sahaja dari sudut material yang boleh kita pegang. Kadang-kadang harta kita, saya kata sebut dalam hadis al-ma wal banun, anak-anak juga adalah permata, adalah harta kita. Kadang-kadang ibu bapa diuji dengan anak-anak. Itu dikatakan bahawa Allah akan uji 5 perkara kepada kita ini. Dan Allah jelaskan, apabila Allah kata dalam Al-Quran, ia adalah benar. Kalau tuan-tuan kata, saya kata, mungkin tu kata, itu saya kata. Tapi apabila Allah kata, kalau kita ingkar, kita tak bersetuju dengan Allah kata, saya kata ada masalah tentang akidah kita. Ini benda-benda yang akan diuji oleh Allah. Kemudian begitu juga dikatakan bahawa dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wa naqsi minal amwa wa anfus, dan Allah akan uji tentang manusia itu, tentang kematian. Tuan-tuan, kalau saya sepanjang saya datang ke UPNM ini pada 2007, saya rasa ramai di antara sahabat-sahabat saya ada yang pergi sebelum pencen, ada muda lagi pergi, ada lepas pencen pergi, ada belum pencen pergi. Itu nak tunjukkan kepada kita bahawa Allah kata mesti kita akan diuji dengan kematian. Terutama sekali bagi mereka di bulan puasa ini, bagi ada yang masih ada ibu dan bapa, bagilah dia punya peluang terbaik. Buatlah, timbalah banyak ibadah buatlah baik kepada ibu bapa di bulan puasa ini. Sebab apa? Sebab mungkin ada yang ada ibu bapa, dia uji lagi, belum ada kehilangan ibu dan bapa. Benda-benda ini yang kita katakan bahawa akan berlaku pada diri kita. Lepas tu kalau kita baca Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata apa? Dia kata kalau sekiranya berlaku kematian di kalangan kita, adik-beradik kita meninggal dunia, ibu bapa kita meninggal dunia, jangan kita nangis, jangan kita meratap, tak boleh tidur, tak boleh makan dan sebagainya. Imam Ghazali kata tak apa, jangan perlu kita menangis, kita akan pergi ke tempat yang sama, cuma dia pergi dulu, kita pergi kemudian. Itu saja. Itu cara nak mendidik kita bagaimana ujian yang Allah kata di dalam Al-Quran, wa naqzim minal amwa wal anfus was samarat wa basyiril sabirin, dan berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Kunci di mana tuan-tuan? Sabar. Kunci di mana? Sabar. Sebab tu perkataan sabar dalam Al-Quran 90 kali Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Nak tunjukkan kepada kita bahawa sifat sabar ini mengatasi segala ujian yang Allah beri kepada kita. Okey. Jadi itulah tuan-tuan yang saya rasa saya mampu berkongsi dengan tuan-tuan pada hari Jumaat yang mulia ini. Saya ambil kesempatan pada hari ini juga sempena bulan Ramadan. Sebab apabila kita berpuasa ni ada dua, satu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kita selesaikan hubungan dengan Allah, tetapi hubungan manusia kita kena selesaikan. Kita ada masalah antara kita, kita mesti minta maaf. Ada masalah dengan manusia, kita minta doa kepada Allah. Allah kata no way, Allah tidak akan ampun dosa sesama manusia, biar manusia itu sendiri yang uruskan. Begitu juga saya ambil kesempatan pada hari ini, saya minta maaf segala-galanya sepanjang saya kenal tuan-tuan, tak kenal dan sebagainya. Pokok ada kesalahan yang saya buat, saya minta maaf segala-galanya. Ambil berkat bulan Ramadan. Jadi itu saja yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan pada hari Jumaat yang mulia ini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.